Ayah tahu kau mau sekolah. Kau macam-macam kau nak. Kau buat malu ayah. Ayah tak sayang adik. Besok dia ada di rumah. Ayah rotan sebab ayah sayang. Ayah tak nak kamu jadi macam ayah. Ayah nak kamu berjaya, belajar rajin-rajin. Ayah, kasut baru. Ayah beli untuk adik ke kasut ni? Dah. Kamu siap-siap pergi sekolah. Dah lambat dah ni. Terima kasih ya. Ayah, ayah ingat tak dulu ayah pernah belikan adik kasut? Sekarang ni adik pula nak bagi hadiah dekat ayah. Apa ni? Umrah? Ayah suka Mukminin Travel ni ya, diorang dah uruskan umrah selama 20 tahun tau ya. Diorang punya mentawif semua berpengalaman. Yang paling penting ya, sekarang diorang ada cabutan bertuah. Sebab tu adik pilih. Ui, berbaloi. Mana tahu boleh menang skuter elektrik ke, tiket umrah percuma ke, gold bar ke. Terima kasih tu adik. Adik jadi anak yang taat agama pun dah cukup dah untuk ayah. Ya. Ya. Maafkan ayah, adik. Kalau ayah ada, ayah mesti ikut adik pergi umrah. Tak apalah adik. Nanti kita buat badan umrah untuk ayah.